mana peminat-peminat makanan Mexico? Okay, aku baru jumpa satu pot hidden gem yang baru di Eco Majestic Semenyih ni. Okay, restoran ni bertemakan Mexico. Nama restoran ni Cuatro Gusto. Tersorok sikit restoran dia, tapi yang uniknya restoran ni berkonsepkan halal bar. Okay, dengar cerita dia orang belajar resepi menu-menu masakan Mexico ni di Bali. Okay, ini antara menu-menu yang boleh korang cuba kat sini nanti. Jom kita cuba rasa makanan-makanan dia. Okay, nama air ni Los Angoros. Okay, air ni memang bapak sedap. Okay, uniknya air ni memang freshy habis. Okay, sebab apa? Sebab ada chili flakes dalam air. Unik kan? Ini menu-menu yang aku pilih. Okay, jom kita try. Okay, yang ni nama dia Quesadillas Chicken. Okay, dia lebih kurang macam kebab pita tu, tapi unik dia kat sini sos dia. Okay, cicahan yang pertama ni salsa sos. Terasa macam ada kat Mexico ya. Okay, cicahan yang kedua ni pula guacamole sauce. Okay, pendapat aku sos ini paling champion. Okay, ini pula truffle creamy mushroom pasta with bacon. Okay, ini pun bagi saya the best. Okay, rasa mushroom yang strong, creamy plus rasa beef bacon tu full of flavor. Korang kena cuba. Okay, sesuai dengan semua peringkat umur. Sebab apa? Sebab tak pedas pun. Ni yang ditunggu-tunggu. Okay, ini pun di antara menu yang terpadu dekat sini. Nama menu ni Slice Steak Fajitas. Okay, ia datang sekali dengan 4 tortilla wrap, okay, dan 3 jenis sos. Okay, salsa sauce, sour cream onion sauce dan guacamole sauce. Okay, ini cara saya makan ya. Jangan kecam. Okay, combine ketiga-tiga sos ni. Jom kita makan. Yang ni memang syahdu. Sumpah. Yang last ni pula crispy chipotle chicken loaded fries. Okay, yang ni tengok pun dah tahu sedap. Tak percaya? Korang tengok anak aku ni. Yang ni memang kena dengan nama dia. Memang betul-betul loaded. Okay, dengan cheese dia penuh, dengan mayo dia. Korang boleh bawa semua family korang sebab tempat ni family friendly. Okay guys, aku memang sangat recommend dengan kedai ni, Cuatro Gusto. Makanan-makanan dia memang sedap. Baloi sangat dengan apa yang korang bayar. Puas hati. Okay, ini alamat dia. Korang boleh cuba sendiri. Jangan lupa follow, like, komen dan share video ni banyak-banyak untuk lebih banyak review. Alright?